Dah tahu macam mana nak cari whipping cream? Mesti nak tahu macam mana nak cari fresh cream pula. Okey, dekat depan Cik Dayan ni adalah contoh yang Cik Dan jumpa untuk tunjukkan dekat hampa jenis-jenis fresh cream. So, benda yang pertama sekali kalau nak tahu kita tu pakai whipping cream ataupun fresh cream, mai Cik Dan tunjuk. Rahsia dah, rahsia lah konon. Okey. So, yang pertama dia akan tulis topping. Cake and dessert topping. Nampak? Yang topping-topping ni biasanya fresh cream, okey, ataupun non-dairy topping. Apa tengok? Ini dia tulis topping. Ini dia tulis non-dairy whipping cream. Ini dia tulis ready to whip topping. Maksudnya berkaitan topping-topping non-dairy ni adalah fresh cream. Okey, fresh cream ni harga dia lebih murah. Rasa dia nak kata berlemak sangat tu tak ada lah. Rasa dia manis. Warna dia color putih gitu. Okey, yang fresh cream ni kita kena simpan dalam freezer. Kalau kita nak masak, nak putak, seelok-eloknya putak waktu sejuk. Dia akan jadi double, akan jadi buih-buih macam tu. Okey, buih-buih orang kata firm bubble tu. So, dah tahu macam mana nak cari fresh cream. Kalau suka dengan tips Cik Dayan ni, jangan lupa save dan kasih love.